Jadi ada sekelompok orang kita ni, seorang doktor, seorang al-ustaz, ambil klik tok guru kita, klik babon mak kita mak mawi hafizahullah, babon esbani, babon lisekeh dan tok ulai lagi. Mai kerak mai dak rak gitu bagi kata tak kena ulama kale yang sesat. Lagi menyesak tak pakai Quran hadis. Pada kata pada tok guru dalo hafizahullah taala. Napa dak? Semua tok orang bagi fitnah belaka tu kena jaga tak nak cucu kita tu. Orang-orang ngaji ke dunia kena dengar tu sebagai dengar timingnya yang baik, yang elok. Mata ti tu fikir molek kita orang tak mengaji hukum ni, tak mengaji kitabnya dekat ada cahaya. Hai, nampak nak jadi fitnah teruk tu. Kita nak berhati tengok Allah, ya Allah, ning lah akhir zaman timur teruk dah fitnah ya Allah. Ambil tok guru ni, main dok belaga tok guru ni. Kayak gitu, kayak gitu, gini. Kata berbagai-bagai, kata kazab, kata bohong, kata dusta, apa itu ini. Nampak tak? Masyarakat dengar pelengau habis dah lah ni. Pelengau habis dah. Jadi orang kampung tu pak nyanyi. Pak ada balik kita pula tok gudala tu. Dok terai masalah 1, 2, 3, 4, 5 ni. Nampak tak? Nak masyarakat ni hidup dalam selamat. Tapi agak-agak nampaknya tak nak selamat juga. Sampai kaca ni kuat lajak. So, ya, tangke kita kata nak ke, tak boleh jadi geger. Orang tak ada terasak, tak bunyi kata geger deh. Tapi orang yang hidup dalam terasak tu, geger juga. Hodok berlaku lalan ni. Sampai masalah besar. Seorang ustaz tu kata, fok asyairah. Fok pergi baik tok guru, baik tok pakir, ni kacak baik bodoh-bodoh kok. Fok ngaji ponok. Fok pasal ngaji ponok dan ngaji ngatuk guru tu, pergi apa nama tu? Tak ada atas, tak ada bawah, tak ada kiri, tak ada depan, tak ada belakang. Tu tak ada dalam hati. Tu pegangnya lagu tu pegangnya mujassimah. Tempat yang naknya terhadap balik atas, arah. Tapi atas tak serupa dengan makhluk. Oh tu mujassimah tu. Orang etikot lagu tu ulama kita hukum kafir. Wajib kita kena tolak. Sampai itu kita kata cara nak kenya. Apabila dia jadi fitnah teruk ni. Dia tak lagi dah. Al-ustaz, al-doktor tu. So tak sadar lagi lah. Dia jumpa tu guru mana-mana. Lepas tu hajab kacak masalah. Pasal ada kacak sunyi lah. Sadar rakyat dalam rumah, sadar biar tahu. Hak tu tak jadi. Dah orang duk silap faham kat luar rumah, kat kapung-kapung. Dia mau silap faham apa? Dia keliru apa dah. Kena panggil, kena laisau. Kamu dia, siapa apa tak tahu. Ni alegre al-wahabiyah. Ni alegre-nya asyairah maturidiyah. Yang mana hak, yang mana batil. Pak buat perjanjian. Kalau lah kena lek fok kami, fok kamu saat ni tu kena senyap. Senyap, tak boleh sempah, tak boleh dakwah dah. Misal katanya. Kalau kena lepok kamu, pok kawan ni kena senyap masalahnya. Dia boleh jadi matilah. Mak boleh jadi mati dah. Ni kok namanya mubahalah, tak mubahalah. Mubahalah nak supah ke mari. Kalau tak kena oleh emo, mi tak boleh tahan mapuh. Siapa anak bini emo, mapuh bakar boleh ting. Ton rat, ton kon, orang panggil. Tu, mainnya lagu tu mainnya kapai. Maka jadi fitnah kuat. Tak samai lah rapi-rapi tu. Mu kata ke ku kata ni. Allah, mu tak takut dengan aku. Kerana ada ijak kaki ke mari tu. Duk ikan belakang sama saudara Islam tu. Pertama, makan daging orang lain pula dah. Dia kata, dak nak menyata benda sebenar. Bukan nak menyata benda sebenar, nak cicir. Nyata lagu lain. Nak cicir lagu lain. Dia tak supa kelimah tu. Bukan nak menyata, nak cicir betul. Ni, kita kira yang pok duk nak lain-lain sok ni. Pok kita ada dengar, kita pun ramai juga ni. Bukan seorang dua orang, pakak-pakak lah fikir kira kita ni. Anak beranak kita, anak cucu kita. Ngajilah ngatuk guru. Ngajilah ngak orang alih sungguh. Hak kita ni, hak kena dah. Hak cerak dah, ya Allah. Allahu Akbar. Tak ada wawih dapat kita. Jamai-jamai dah.
Ambil sanak, ambil jarum kita siapa kat atas, siapa kat atas. Tali siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok cara mengaji lagi tak serupa pada cara mengaji ni. Kita mengaji dengan tok guru ni, tok guru mengaji dengan tok guru ni, tok guru mengaji tok guru. Suk Rasulullah. Tu sanak kita. Demo ni ambil di Muhammad Abdul Wahab. Tak siapa Nabi, payah ambil otak dia tu. Kau ambil dalam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, tak siapa Rasulullah. Orang atas pada ya, atas pada Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah ni kan. Ya ambil sekat ya tu, sekat ya buat syariat suku. Kita fikir situ nampak salah tunggai-tunggai dah. Dia tak tunggu hak sebenar. Oh, lah ni pelik-pelik dah Allah. Orang panas sendiri pun Allah. Tebang kacecuk Al-Azhar, Al-Madinah. Kelik mai kaca manusia. Kaca orang tu, kaca orang ni. Fitnah orang tu, fitnah orang ni. Hei, kalau Allah, kalau dok main lagu fitnah lagu ni kan, tak ada pasal muncul Azhar. Cuk lah, cuk doktor lah dah. Doktor ke MA ke dah. Muncul Mesir ni cuk Madinah. Oh, kelik mai masyarakat nak tupai ilmu tak leh. Dia jadi kelahi bala. Kapung tu selera, kapung ni selera. Raya apa tak supa ni nak raya haji tak supa pula dah. Kayak gitu, dok sang panha, dok sang masalah apa. Ha ni kena bakak-bakak jaga tu. Jangan dak witer masuk golongan demon ni dalam satu kampung tu walaupun seorang sekalipun. Jangan akan seleroklah kampung tu. Sampai fitnah. Al-fitnah tu asaddum minal qatli. Bermula fitnah tu terlebih kuat bersangat lagi daripada bunuh orang lagi. Jadi kita nasihat lah sikit sini. Tak somai lah rambut cicai ke manyaknya demo lah. Amalan demo semua tu naik kepada nubih tu. Pada orang hak demo nak gerak klik dan mengopak tu. Pada demo ni mengopak. Ya ada anak murid ni tu guru ni. Anak murid ni tak jauh. Kata klik. Jadi mung kata ke kuku, kata ke mung. Pakak kau si kuha buat maksiat. Tuduh pergi mari. Kata pergi mari. Cuba mengaji kata kitab penawar bagi hati. Kitab Minhajul Abidin. Hak Imam Ghazali tu. Tu orang panggil apa tu? Tuduh pergi mari. Mengupak ti. Cicai mencicai. Islam tak apa ke tu? Kalau nak main labuk ni, tak jadi ni. Mung kacak. 2-3 malam 2-3 hari aku pula kacak. Mung kerak aku pun kerak mung. Lepas tikai tu. Tak suka pakai mak. Selagi mana tak dagang muka. Allah akbar. Mau majlis pun dok senyak boleh dah. Majlis nak ambil paduli dah. Pakak majlis. Jala majlis taning. Majlis narok. Kena wak cincing cangcang dah. Jadi sungguh. Pia tak mahu bahas. Tak mari clear masalah cara ilmiah ni. Orang tu harai sebab agama. Sampai nak cicai, nak fitnah, nak sang panha. Sang panha ni tak boleh. Puak atas kena kaya dah. Sampai teruk dah. Cicai teruk dah. Punah teruk dah orang kampung. Jadi tak tahu apa dah. Oh, tak agak nak kaya. Agak tahu apa. Kayak gitu, kayak gitu. Kayak gitu. Papa orang tak mengaji ni ya. Lebih alim pada orang mengaji. Oh. Tu orang mengaji kitab ke tak dek. Tanpa jawab masalah dekat Allah. Lebih pada tu guru pasal. Kaya mana-mana. Hei. Nak goyak soal lagi. Orang nak kacak hukum hakikat agama Islam ni dek. Dia kena mengaji secara talaki paling kurang lah. Paling rendah sekali dah. 41 buah kitab kena kotes sungguh. Ambil di bawah basmalah masuk di walhamdulillahirabbil alamin. Pada tak ngaji tafsir, dia tak ngaji hadis sikit sebanyak, tak usah kacau agama lah. Sesak. Kita mudah jadi alih terajak sampai di sesak selagak tabak masyarakat ni. Jadi nasihat sikit ada mau tanya kita tak. Jadi pelik lah. Wallahualam kata bab tu. Kelik dah haksa. Jadi demo tu pun, jadi pelik juga tu. Tu pun kena panggil kecek ke tu. Nak kat mana demo ni? Keliru dalam masyarakat. Apa murak demo tu? Kan, no. Jadi mengaji supaya tak mengaji gitu.
Tak pandai fikir ni. Tengok setara orang tinggal semaya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kat tempat mana bombing tu pakak supah pakak laknat habis. Kita mengaji dalam hadis, tidak disunat kita sokong orang tak semaya. Bahkan makruh. Lagi haram. Bukan sekadar makruh, haram lah. Kita sokong menyokong orang tak semaya ni. Sampai tak semaya ni maksiat besar. Bawa tekak kupur nak tak semaya ni. Bukan sedar tu. Yang zina besar dosa tak semaya lagi. Apa dah Ngam zina tu, ngam bunuh orang tu, dosa besar tak semaya lagi. Apa tak? Orang zina, suk terik rejeh, siapa mati. Tapi orang tak semaya, halal darah. Jangan nak besar. Ngaji lagi tak tengok. Lagi tak fekoh ni. Belanata. Dah mau mengaji. Anak murid dia dia tu. Tok guru yang kena setok dah tu. Dia dah lepas lagi orang ramai. Ya wallahu a'lamu bissawab. Soal